Apa itu oud? Lately, kita selalu dengarkan tentang bau oud, minyak wangi oud, aromaterapi oud. So, oud tu adalah di dalam Arabic term yang banyak digunakan di Middle Eastern. Tapi kalau di sekitar Asia Tenggara khususnya, ia dikenali sebagai gaharu. Jadi, oud atau gaharu ni dia actually resin beraroma yang terhasil daripada pokok karas atau aqualaria yang nilainya amat-amat tinggi, boleh mencecah RM400,000 per kilogram, iaitu untuk first grade. Tapi kalau grade B ke grade C ke, harga dia still mahal. Nak tahu tak sebab apa mahal? Sebab penghasilan gaharu tu sendiri. So asalnya pokok karas ataupun aqualaria ni dia tak berbau dan tak bernilai sehinggalah ia dijangkiti kulat. So untuk pokok ni dia pertahankan diri dari jangkitan kulat ni, dia akan hasilkan resin aromatik gelap yang dikenali sebagai aloe. Selepas bertahun-tahun, aloe ni pun akhirnya hasilkan gaharu. Ini adalah mekanisme pertahanan diri bagi pokok karas liar lah, tapi pokok karas ditanam di ladang perlu disuntik dengan inokulum bagi menghasilkan gaharu. Selepas disuntik, perlu menunggu selama 1 tahun sehingga 3 tahun lagi supaya gaharu dihasilkan. So cukuplah kita dengar tentang oud ataupun gaharu ini, saya nak ceritakan kelebihannya pula. So oud telah digunakan secara tradisional dalam pelbagai bentuk, termasuklah minyak pati, minyak wangi dan aromaterapi kerana baunya yang unik dan menawan. Dalam aromaterapi, oud sering dihargai kerana potensinya untuk menimbulkan rasa tenang dan rileks. Apa fungsi oud ni? Okay, so first, dia dapat mengurangkan tekanan. Oud dipercayai mempunyai sifat menenangkan yang boleh membantu mengurangkan tekanan dan kebimbangan. Yang kedua, peningkatan mood. Haruman oud yang kompleks dan mendalam ni dianggap mempunyai kualiti untuk meningkatkan mood. Ia boleh menaikkan semangat, meningkatkan mood dan mewujudkan aura yang positif. Yang ketiga, kesejahteraan rohani. Oud mempunyai sejarah penggunaan yang panjang dalam pelbagai budaya untuk tujuan rohani dan keagamaan. Dalam aromaterapi, ia kadang-kadang digunakan untuk mencipta ruang suci atau meditasi yang bantu individu berhubung dengan sisi rohani mereka. Contohnya, macam dalam kelas yoga, mostly akan pasang essential sticks oud aromaterapi sebab oud ni dikenali sebagai wood of God. Yang keempat, sebagai campuran wangian. Oud adalah not asas yang dicari dalam minyak wangi dan ahli aromaterapi berlumba-lumba menggunakannya sebagai komponen dalam mencipta campuran wangian yang unik dan kompleks. Ia menambah kedalaman dan karakter kepada keseluruhan profil aroma. Dekat Farmasi Kaisar ada beberapa produk yang menggunakan unsur oud ni, antaranya mandian aromaterapi bidara oud dan juga suci luxury perfume. Kedua-dua produk ni sangat-sangat memberi manfaat, terutamanya dari segi aspek rohani. Kalau nak tahu lebih lanjut, boleh singgah kita punya TikTok shop ataupun datang je ke Kaisar Farmasi.